Man. Macam sedap Man. Nak sikit boleh Man? Ya, aku beli satu je tu. Tak apa, kau tunggu sekejap. Man. Man. Man, ni kau rembat acik aiskrim tu punya. Tu mana aku dapat kau tak payah risau. Man. Crunchy babe. Aku dah break tu main dengan Bika tu. Dia curang Man dengan aku Man. Dia curang dengan Miro tu Man. Man. Relax Man. Mana Mira tu? Mesej dia aku rek. Aku yang break Man. Kau buat member aku sini tak boleh kot. Aku nak punya duit sikit lah Man. Pakai 2,000 aku tu. Tapi aku biasa pinjam tak bayar Man. Tak apa, kau tak bayar pun tak apa. Man. Dah 2 hari kau lepak rumah aku ni. Kau asal ni? Kau ada fikir apa? Teringin nak makan aiskrim tu, aiskrim crunchy tu. Dekat luar saluk kacang, dekat dalam tu yang special tu. Dah peti ais kau lagi tak? Aku tengah cari kerja Man sekarang. Kau ada kerja kosong tak? Malam ni kau jumpa aku. Kita asyik lepak sini Man. Kau macam tak ada kerja Man. Aku freelance. Freelance lah. Aku Man. Aku dah excited ni. Okay ni. Kerja apa ni? Kerja apa? Ni kau tak cakap kan kerja halal ke kerja tak halal kan? Kerja apa Man? Betul-betul lah. Betul lah. Berniaga. Apa yang sampai bertutup bagai? Ni kan nak cover daripada habuk-habuk. Semua jiran-jiran ni saudara mara nampak ke? Tak ada malu sangat. Aku tengok ada orang kerja lawyer tu. Tak apa, aku support kau.